So hari ini kita membawakan salah seorang daripada calon muda yang ada di dalam Barisan Nasional mewakili Dewan Undangan Negeri Sulaman di dalam podcast kita pada hari ini. Berani naik, berani jawab. Doktor berani? Berani. Okey. Pada hari ini kita akan mengupas banyak isu-isu masyarakat, isu politik dan isu pribadi juga sebetulnya. Dr. Shannon, seorang sosok Dr. Shannon yang mewakili Barisan Nasional. Nanti pada petang ini kita sedang merekod satu podcast Berani Naik Berani Jawab. Kita membawakan salah seorang daripada calon anak muda, calon muka baru di dalam Barisan Nasional UMNO, iaitu Dr. Shannon yang juga mewakili DUN Sulaman. Satu DUN yang agak kontroversial kerana beliau juga akan melawan salah seorang daripada big gun or the biggest gun yang ada di Sabah ini, iaitu Presiden PCRS Datuk Seri Hajiji. Dan pada petang ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan beliau. Sebelum itu, Dr. Shannon, apa khabar? Alhamdulillah, sangat baik, sangat baik. Okey, Dr. Shannon, kita mulakan dengan sesi perkenalan lah sedikit. Secara umumnya, saya secara peribadi mengetahui Dr. Shannon lahir pada tahun 93. Betul. Di antara calon yang agak muda, yang sangat muda sebetulnya untuk mewakili DUN Sulaman ini. Sebelum ini doktor belajar di mana dan servis di mana sebelum join politik, doktor? Perjalanan saya ini banyak membawa saya keluar daripada kampung kelahiran saya ini. Dulu ibu dan ayah saya, diorang ini adalah penjawat awam. Okay. Ayah saya dulu dia bekerja di JLC Kerajaan, Yayasan Sabah, dan juga ibu saya adalah seorang penjawat awam di Kementerian Kesihatan, seorang nurse. Jadi waktu saya kecil banyak saya ikut mereka keluar di bandar, dan selepas itu sewaktu saya sekolah menengah, saya diberikan peluang untuk masuk ke sekolah berasrama penuh di Sekolah Menengah Sains Sabah. Okay. Dan alhamdulillah selepas SPM, keputusan SPM saya okey, memuaskan. Doktor. Jadi saya ditawarkan beasiswa oleh kerajaan negeri pada waktu itu untuk menyambung pelajaran saya dalam bidang perubatan dan juga pembedahan di Kurs State Medical University di negara Rusia. Oh wow. Ya. Dan selepas saya menghabiskan pengajian saya di sana selama 6 tahun, saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang doktor, berkhidmat dan bertugas di Kota Kinabalu, Hospital Queen dan juga Hospital Likas. Dan sebelum saya meletakkan jawatan saya dalam kerajaan, saya adalah seorang doktor bedah otak di Hospital Queen Elizabeth. Oh wow, kita ada seorang doktor bedah otak. Dalam bila doktor melepaskan jawatan sebagai seorang doktor? Saya melepaskan jawatan saya dalam kerajaan lebih kurang pada tahun 2022. 2022 kemudian. Dan selepas itu saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang doktor kampung, mana saya membuka klinik perubatan dan pembedahan saya sendiri di Tuaran. Dan saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang doktor kampung, merawat semua orang, dan waktu itulah saya balik ke kampung untuk tengok dan membantu orang-orang saya di kampung dan juga siapapun, dan mungkin dari situ jugalah terdetik mahu membantu masyarakat di kampung lebih daripada merawat sakit-sakit badan sahaja. Okay, alright. Kemudian selepas pada tahun 2020 doktor masuk buat buka klinik sendirilah di Tuaran. Bila start masuk di dalam UMNO, doktor?
Sebenarnya saya masuk UMNO pada tahun 2018. Oh, sudah lama. Iya, saya masuk UMNO selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional pada Ini tahun menarik, nanti kita tarik. 2018. Oke. Hmm, 2018, kemudian ya. bergiat aktif di dalam politik ataupun di dalam UMNO sehinggalah pada hari ini. Tapi ini menarik, bila doktor sebut doktor masuk UMNO pada tahun 2018, yang mana pada ketika itu UMNO berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya, Maksudnya ramai daripada pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang bahasa halusnya berhijrah iya, ke parti-parti lain, dan parti-parti lain pada waktu itu membuka ruang yang sangat besar kepada anak-anak muda, lebih-lebih golongan profesional seperti dokter. Soalan dia, kenapa UMNO? saya membesar dalam keadaan di mana UMNO Barisan Nasional adalah kerajaan. Okey. Sewaktu saya kecil, saya nampak setiap tahun dalam TV3 ada Perhimpunan Agung UMNO. Saya nampak dewan tu, saya nampak vibe dia. Saya tengok apa yang UMNO perjuangkan Okey. pada waktu itu. Sangat-sangat sebati dalam jiwa saya. Oh, okey. Dan saya dulu secara uh, orang kata nakal-nakal sikit sewaktu belajar di luar negara pun ada ikut kelab UMNO luar negara. Tapi Oh, berjinak-jinak sahaja. okey. Waktu itu bos saya ingat lagi bila saya first year masuk, waktu itu bos saya fifth year, Dr. Akmal Saleh. Oh, Dr. Akmal Saleh Dr. Akmal Saleh. senior? Senior. Oh, Tapi okey. waktu tu kami panggil dia Akmal Panjang. Sekarang Akmal panggil dia Panjang. Datuk Sudah sudah. tak boleh lah. Tak boleh sudah lah sekarang. Ya. Dan saya masuk selepas kejatuhan UMNO pada tahun 2018. Pada waktu itu sebenarnya apa asbab saya masuk UMNO? Orang tanya saya, kenapa masuk UMNO lepas UMNO kalah? Pasal bagi saya, sebab dia agak peribadi. Okey. Saya ini sebenarnya dari kecil, saya dah sedikit minat pada politik ini. Politik. Okey. Disebabkan saya membesar, ibu bapa saya bukan orang politik, tapi suasana di dalam keluarga itu banyak yang terjerumus dan terlibat di dalam arena politik. Seperti contoh Datuk Seri Hajiji, Ketua Menteri itu pun Pada zaman itu, pada zaman ya. itu kan. Beliau ada Ya, salah seorang menteri salah juga. seorang menteri pada waktu itu. Mhm. Tapi apabila UMNO Barisan Nasional tumbang waktu itu, hati saya sangat sedih. Okey. Dan pada waktu itulah keluar satu kesedaran bagi saya mau tengok Barisan Nasional UMNO ni bangkit kembali. Okey. Saya cakap saya mesti bantu. Kalau saya mau bantu menaikkan UMNO ni, saya mesti berada di dalam UMNO juga, saya cakap. Dan PN. So itulah asbab saya mendaftarkan diri sebagai seorang ahli UMNO Barisan Nasional pada waktu itu. Selepas kejatuhan UMNO Barisan Nasional. Ya. Alright, dokter. Ya. Di segmen awal ini kita lebih mahu mengenali dokter Ya. sebagai sosok seorang dokter yang kemudiannya melepaskan jawatan dan masuk di dalam politik. Ya. Tetapi UMNO ini dia sangat sinonim dengan sebuah parti yang memberi servis kepada masyarakat. Maka kita perlu untuk bercerita soal permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di sini, khususnya di Sulaman. Kita bermula dengan masalah yang menjadi belenggu masyarakat Sabah secara umum dulu, dokter. Ya. Maksudnya di Sabah ini semua daripada parti bercerita tentang ingin ataupun mampu menyelesaikan masalah 3 serangkai ini, iaitu masalah air, masalah elektrik, dan juga masalah jalan, Pen Borneo. Ya. Semua daripada kita bercerita, parti bercerita bahawa mereka akan menyelesaikan hal ini. Di dalam UMNO sendiri, apa keunikannya ataupun Barisan Nasional, apa keunikannya yang boleh kita berikan pada rakyat, ataupun kalau khusus dokter yang kita boleh berikan pada masyarakat di Sulaman, bahawa masalah ini sekiranya UMNO? Okey, bagi saya simple. UMNO tidak pernah berubah.
pati itu adalah pati yang sama. Akan Okey. tetapi orang ataupun ahli di dalam situ, pemimpin di dalam UMNO itu Mhm. akan silih berganti. Okey. Baik Pak, sorry. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. Oh, Here's your sorry. water. Okay. Sorry brother. Yeah, no problem. Hmm. Okay, Okay. just continue. I just continue back or resume or I can start back. Yeah, start back Start your back, Bagi saya UMNO ini bagi saya parti itu adalah sama. Okay. Tetapi pemimpin akan silih berganti. Alright. Baik parti itu adalah kerana pemimpinnya, Mhm. buruk parti itu adalah juga kerana pemimpinnya. Okay. Bagi saya sayang kepada parti UMNO dan itulah juga sebab saya rasa orang muda, orang yang berintegriti, orang yang pemimpin yang bersih perlu berada di dalam parti itu. Okay. Andai kata tidak, dia akan merosakkan parti itu. Tetapi itulah juga sebenarnya apa yang sedang berlaku di dalam UMNO ini. UMNO juga ingin berubah menjadi sebuah parti yang lebih baik dari kemarin. Jadi andai kata kita boleh tengok di dalam parti UMNO sekarang ini, dalam pilihan raya negeri yang ada sekarang, pilihan raya negeri yang sedang berlangsung, UMNO Barisan Nasional mengetengahkan pemimpin-pemimpin baru di mana 80% muka calon adalah calon baru. Betul, betul. Kan? So dari sana kita boleh nampak bahawa UMNO juga mahu berubah ke arah yang lebih baik. Kan? Dan juga UMNO bagi saya UMNO adalah sebuah parti yang sedia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi andai kata kita dapat memberikan peluang kepada pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin yang mempunyai integriti, kan, bebas daripada sebarang konflik ataupun isu-isu hangat, saya rasa itu adalah jalan yang baik untuk kita jalan yang untuk kita pilih ke untuk depannya. kita untuk pilih ke depan lah, kan? Begitu. Okey doktor, sebagai seorang doktor, kita lihat masalah kesihatan ataupun masalah kebersihan juga menjadi salah satu isu yang amat penting. Kalau kita lihat di APAS sebagai contoh, Dr. Elmi Arizan, beliau banyak menyentuh soal kebersihan, soal kesihatan awam. Kalau doktor sendiri, macam mana doktor merasakan bahawa sebagai seorang doktor, saya boleh menyumbang terhadap isu-isu kesihatan ataupun isu-isu kebersihan yang ada di Sulaman sebagai contoh. Okey, bagi saya sebagai seorang doktor, saya mesti ada satu prinsipal. Okey. Must come back to basics. Alright. Kesihatan ini dia bukan sekadar merawat. Okey. Kesihatan ini juga datangnya daripada pencegahan. Okey. Jadi bagi saya bila kita menyentuh pasal aspek kesihatan ini, secara umumnya pencegahan itu adalah salah satu langkah yang terbesar. Because kerana apabila kita mencegah, penyakit tidak berlaku. Di Tuaran ini ataupun di Sulaman ini khususnya bagi saya, isu kebersihan itu saya rasa masih agak terkawal di sini. Kan tetapi daripada sudut pandangan saya sebagai seorang doktor kampung adalah tanggungjawab kurang kesedaran berkaitan kesihatan di kalangan pesakit dan juga penduduk di Tuaran ini. Tetapi bukan disebabkan oleh mereka sebenarnya. Bagi saya disebabkan oleh kurang pengetahuan kerana tidak dimaklumkan atau tidak diberitahu oleh doktor. Maksudnya tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran. But beyond that, why I said that, kenapa saya cakap begitu, adalah disebabkan di Tuaran ini klinik kurang, hospital cuma satu, ya, dan
populasi di Tuaran ini semakin bertambah. Oke. Apabila kurang fasiliti kesihatan, Mhm, ramai pesakit datang ke hospital, mhm, berduyun-duyun, mhm, tetapi doktor tidak cukup mhm. dan masalah timbul apabila doktor terpaksa merawat dengan cepat. Oke. Kadang-kadang kita apabila merawat bukan sekadar memberi ubat sahaja, Mhm, tetapi juga menasihati pesakit kita. memberikan konsultasi yang Ya, baik. betul. Pasal contoh lah, ini Mhm, contoh pendek lah kan. mhm, Saya dulu sewaktu saya menjadi seorang doktor bedah otak, mhm. saya nampak banyak kes stroke Oke. yang boleh dielakkan. Oh, oke. Ya. Dan saya sewaktu saya orang doktor bedah otak dulu di hospital, saya akan tanya kepada ahli keluarga pesakit saya ataupun kepada pesakit sendiri, saya kenapa tidak makan ubat? Mhm, Tengok kamu stroke sebenarnya benda ni boleh dielakkan, tapi mhm. disebabkan kamu tidak mengambil ubat, tengok Sedikit cuai. lepas tu saya fikir diorang cuai, disebabkan diorang tidak ambil ubat, lepas tu diorang dapat stroke. Tapi apabila Mhm, saya sudah menjadi seorang doktor kampung ni, saya perasan bahawa mhm. sebenarnya bukan diorang ini tidak mahu makan ubat, Oke. tetapi diorang ada sebab-sebab diorang tersendiri kenapa Oke. diorang tidak ambil ubat. Oke. Contohnya, Oke. diorang cakap uh, ubat ni boleh Hmm. merosakkan buah pinggang. Oh, oke. Which is Oke. valid juga at one point, tapi andai kata Oh, orang potong gitu. dipantau oleh doktor, Oke. saya should be okay. Oke. Ataupun kadang-kadang ada orang dia rasa sakit kepala. Mhm, Jadi dia jumpa doktor bagi dia ubat darah tinggi, dia ambil ubat Mhm. darah tinggi tu, lepas tu sakit kepala dia hilang, mhm. lepas tu dia pun berhenti ambil ubat tu. Oh, oke. Pasal dia cakap, sudah sehat, Sudah tidak sehat, Ma. tidak sakit kan. Jadi itulah sebab. Jadi bagi saya, mencegah itu adalah kaedah yang terbaik. Macam mana untuk mencegah? Bagi saya, satu, pengetahuan itu pengetahuan Oke. perubatan perlu kita luaskan kepada Mhm, masyarakat. Masyarakat. Dan juga keduanya adalah saya rasa dekat Tuaran ini perlu menambah lagi doktor di fasiliti hospital dan Oh, juga oke. klinik-klinik. Itu bagi saya kalau dari sudut aspek kesihatan lokal, Mhm. sini Tuaran itulah isu dia. Cumanya dokter, Ah, bila menjadi dokter kampung istilahnya, menjadi dokter kampung ini mungkin menarik minat ramai daripada masyarakat di Tuaran Sulaman khususnya, yang mengenali dokter, yang mendapat konsultasi daripada dokter sendiri. Tapi nanti masyarakat risau, kalau dokter sudah menang, dokter kampung ini masih menjadi seorang dokter kah di Sulaman atau di Tuaran? saya ini apa-apa pun akan tetap menjadi seorang doktor. Oh, oke. Bagi saya, tugas perubatan ni adalah sesuatu yang saya sangat sayang, pasal ini adalah medan di mana inilah cara saya apabila saya merawat, jumpa pesakit, saya buat kerja, penat macam mana pun saya tidak rasa penat sangat. Oke. Pasal ada kepuasan apabila saya membantu orang yang sakit. Bagi saya, andai kata saya mendapat mandat untuk menjadi wakil rakyat di DUN N12 Sulaman ini, akan ada masa juga saya curi-curi masa untuk menjadi doktor lah kalau dapat. Coba ada satu kisah yang menarik ketika penamaan calon. Kalau saya betul, tidak betul. salah. Ya, ketika penamaan calon ada salah seorang daripada calon itu daripada warisan kalau saya tidak salah waktu itu. Ada dari PKS. Oh, PKS. PKS. Yang terjatuh. Ya. Kalau boleh ceritakan sedikit pengalaman itu, dokter. Basically waktu itu saya ingat saya sudah turun bawah dari dewan, dari atas pentas, lepas ambil pilih nombor. Oke. Apabila saya sedang duduk di sana, tiba-tiba ada orang menjerit, memanggil, ada orang sakit. Oke. Jadi saya pun my natural instinct orang kata larilah ke tempat tu. Ya. Dan saya nampak ada seorang calon di sana dari parti lawan, dia mengalami tanda-tanda stroke.
So, ya, Oh. dan saya rasa dia pun calon yang stres juga waktu itu. Siapa sih yang tidak stres? So, lepas itu pada waktu itu saya jadi doktor lah secara natural. Hmm. Buat pasal saya adalah doktor ni akan tetap jadi doktor, dan dalam keadaan yang stres itu pun saya pun stres, tapi saya cakap saya ni sudah biasa kerja dalam situasi yang stres kan. Intense. Ya, intense, Tegang. full of adrenaline. So, saya buat what I do best lah as doctors, sebagai seorang doktor, untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Pasal bagi saya, apa-apa pun, politik is politik, tapi life is always precious. Begitu. Jadi secara umumnya, masyarakat tahu bahwa Datuk Seri Hajiji juga merupakan salah seorang daripada pakcik, boleh disebutkan Ya, pakcik betul. kepada Ya, Dr. Shannon. ya. Tanggapan keluarga macam mana, Doktor? Jadi memanglah tanggapan pertama, reaksi pertama tu tipulah kalau tiada yang terkejut. Okey. Kan? Apabila saya memberitahu ibu bapa saya, ada juga keluarga, mereka sangat terkejut. Kan? Saya ini juga seorang insan dan juga seorang anak. Andai kata saya ini tidak direstui, saya tidak akan buat. Tapi berkat doa dan juga restu ibu bapa saya adalah salah satu sebab yang saya pegang, yang menjadi asbab kepada perjuangan saya ini. Ayah saya cakap dan juga ibu saya cakap, kalau kau mau bertanding ini untuk sekadar mau mengejar dunia, kekayaan ataupun pangkat, jangan. Tetapi andai kata kau mau masuk bertanding untuk memperjuangkan nasib rakyat, orang kampung, orang hidup susah, mama bapa restu. Jadi itulah sebenarnya asbab saya memilih untuk bertanding di sini, disebabkan bagi saya, andai kata saya masuk politik ini dulu, tidak pernah saya fikir mau jadi kejar pangkat, mau kejar kekayaan, tidak. Tapi saya ini seorang doktor, saya cuma mahu menolong orang yang susah. Itulah yang saya diajar sejak kecil. Jadi menarik juga soal ini sebab beliau adalah dan boleh kita katakan sebenarnya di Sulaman ini agak keluarga besar. Maksudnya ya di kiri dan kanan itu boleh dikatakan keluarga lah. Jadi secara umumnya dokter tadi ada menyebut soal selepas daripada 2018 menyertai UMNO untuk berkhidmat kepada masyarakat dan sebagainya. Kita juga mahu tahu sekiranya dokter dipilih menjadi seorang Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli ADUN, apa aspirasi secara politik? Kemana hala tuju dokter di dalam politik, dokter, yang dokter lihat? Sejujurnya, brother, saya tidak ada cita-cita politik yang tinggi sebenarnya. Saya masuk politik dulu dengan niat saya mau cuma membantu orang, membantu orang yang susah. Dan saya sebenarnya sangat-sangat tidak terjangkau dalam akal fikiran saya ini yang saya akan menjadi seorang calon untuk bertanding di Sulaman ini. Akan tetapi mungkin juga ada sebab juga kenapa Allah meletakkan saya di sini. Jadi saya ambil itu sebagai satu ujian untuk saya angkat dan untuk saya buat yang terbaik untuk rakyat di bawah lah. Tidak untuk mendoakan, tapi sekiranya kita tidak dapat menembusi
pilihan raya pada kali ini, khususnya di Sulaman, adakah doktor akan menjadi doktor kampung semula atau akan pergi ke KPJ atau bagi meneruskan? saya, apa yang akan berlaku selepas pilihan raya ini, kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Okey. Tetapi andai kata menang atau kalah lah kan, orang kata, saya mau tinggalkan satu message sebenarnya, di mana message untuk orang muda, di mana siapapun kita, Okey. muda atau tua, saya mau diorang tahu yang saya mau tinggalkan message bahawa orang muda boleh berdiri sama tinggi dengan Okey. sesiapapun. Ya, Andai menarik. kata mereka mempunyai semangat dan juga jiwa yang kuat. Ya begitu. Salah satu daripada segmen kita juga dokter, kita akan membawakan kepada dokter segmen rapid fire question. Kita akan bawakan rapid fire question. Saya akan berikan 2 pilihan, dokter pilihlah salah satu yang betul-betul dokter rasa menggambarkan diri sebagai sosok seorang Dr. Shannon. Okey. Okey. Soalan yang pertama. Di dalam konteks pembangunan, Tun Mahathir atau Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib. Kerana Datuk Seri Najib adalah seorang pemimpin, walaupun 9 tahun dia menjadi Perdana Menteri, tetapi jasa dia di Sabah sangat-sangat banyak. Dan saya juga membesar pada era beliau dan juga zaman era Tun Mahathir, tetapi zaman Najib banyak pembangunan yang telah diberikan kepada kami ini di Sabah. Okey. Soalan kedua, di dalam konteks sukan ataupun bola sepak, MU atau Liverpool? MU. Hai, ramai daripada calon-calon Barisan Nasional ni tuan-tuan. Diorang semua memilih MU. Soalan ketiga, K-pop ataupun English pop? English pop. Oh, English pop. Ya. Doktor bukan salah seorang daripada peminat-peminat K-pop? Tidak. Tengok rambut saya pun, biarpun macam K-pop yang 60s punya K-pop yang old school, tapi saya tetap English pop. So, kalau kita bercerita soal jalan, kita bercerita soal Pen Borneo, kita orang akan selalu membandingkan progres di Sabah ini dengan Sarawak. Betul. Yang mana di Sarawak kalau kita lihat Pen Borneo mereka sudah hampir siap ataupun sudah siap saya rasa. Sudah siap actually. Tapi di Sabah masih sepotong-sepotong. Jadi rakyat merasakan bahwa siapa ini dia pemimpin yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah ini, dan ya sudah tentu UMNO juga ke depan. Dengan menyatakan bahwa UMNO mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Daripada dokter sendiri, adakah UMNO mampu untuk selesaikan masalah Pen Borneo ini? Bagi saya, UMNO Barisan Nasional semestinya mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan kita mau menjual produk kita sendiri. Akan tetapi satu perkara yang kita kena faham, bahawa pembangunan negara ataupun negeri ini bergantung kepada kestabilan politik. Kestabilan politik ini akan menentukan hala tuju dan juga pembangunan sesebuah negeri. Satu keunikan UMNO Barisan Nasional selama 65 tahun memerintah dulu adalah kita telah mencapai kestabilan negara, di mana dalam masa 65 tahun itu banyak pembangunan yang telah dijalankan, banyak juga kejayaan yang telah diperoleh, dan dari segi sudut statistik, nilai jurang kemiskinan dibandingkan dengan selepas kemerdekaan dan juga sehingga tahun 2018, selepas 65 tahun, banyak sebenarnya angka-angka prestasi yang boleh kita banggakan. Kan? Jadi bagi saya, UMNO Barisan Nasional
mempunyai track record yang bagus. Alright. UMNO Barisan Nasional mempunyai barisan kepimpinan yang ada credibility dan Okey. juga kepimpinan yang baik. Mhm. So, andai kata kita ada pemimpin yang baik Mhm. dan juga ada satu parti politik yang mempunyai pengalaman Mhm. dan juga dalam pengalaman dalam mentadbir kerajaan selama 65 tahun, Mhm. itu adalah satu blueprint model yang sempurna sebenarnya Okey. untuk kita memastikan pembangunan itu terus berjalan dan Mhm. terus berjalan dan juga pembangunan itu sentiasa ada. Ya. Oh, okey, alright. Kalau boleh saya sentuh sedikit sebab doktor adalah salah seorang daripada calon muda kita Ya betul. yang dikelilingi Ah. dengan calon-calon yang agak veteran, calon-calon yang agak season, Ya. yang sudah tentu mempunyai stigma-stigma yang merasakan bahwa calon anak muda ini terlalu muda atau calon anak muda ini tidak kompeten. Mungkin tidak disebut kompeten lah atau Ya. tidak berpengalaman yang Ya. betulnya di dalam konteks pentadbiran. Macam mana doktor melihat hal ini? Bagi saya, dalam konteks dalam kami sekarang ini menjalani pilihan raya di Sulaman ini, saya adalah seorang kiranya yang junior juga, calon yang muda, tetapi saya sangat bersyukur kerana saya mempunyai tulang belakang dan juga jentera dan juga Okey. jentera dan juga ahli-ahli yang lebih berpengalaman dari saya, kan, yang lebih berumur dari saya, yang biarpun diorang tahu saya ini baru, biarpun diorang tahu saya ini muda, tetapi mereka sangat-sangat membantu dan Okey. diorang berikan sokongan dan memberikan kepercayaan kepada saya Okey. untuk menjadi pengangkat panji dan menjadi wakil mereka di dalam parti. Bagi saya, untuk kita bagi saya, golongan muda kah ataupun bukan muda, dia sebenarnya Bukan tidak soal itu. bukan soal itu. Tetapi dia lebih kepada soal kalau kita berpolitik ini dalam parti, dia mesti adalah satu organisasi. Dan Okey. organisasi itu dia tidak akan menjadi organisasi yang sempurna andai kata ada yang tidak melakukan tanggungjawab diorang. So, Okey. dalam konteks ini, saya bersyukur kerana semua yang membantu saya dalam pilihan raya ini, dari setiap sayap, bahagian, puteri, pemuda dan juga veteran, semua meletakkan kepercayaan diorang dan juga sokongan diorang kepada saya untuk menjadi calon dan juga membantu saya dalam kempen ini. Ya, itulah. Oh, jadi itu bukan soal tidak terlalu ada stigma Tidak. di Ya. antara pemimpin-pemimpin kita Ya. bahwa doktor tidak cekap ataupun tidak mahir di dalam pentadbiran. Betul. Sebab seumumnya kan seumumnya Ya. sebelumnya adalah seorang dokter Betul. dan penglibatan di dalam politik. Betul. Dan juga saya ingin menyatakan juga terima kasih saya jugalah dan penghargaan saya kepada ketua bahagian saya sendiri, Okey. iaitu Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, kerana memberikan saya kepercayaan dan juga memberikan saya kepercayaan untuk menjadi calon untuk memenangkan parti Sulaman ini, Barisan Nasional di Sulaman ini. Maknanya sebelum itu mendapat restu daripada Datuk Seri Rahman Dahlan. Iya, betul. My boss. Dia adalah your boss. saya punya bos. Saya masuk politik dulu pun saya lihat beliau sebagai seorang mentor, bapa politik yang boleh saya belajar kerana dia memang mempunyai idea yang sangat-sangat bernas dan juga dia banyak membimbing saya dalam politik jugalah. Itu. Alright. Satu bahagian di dalam politik pada hari ini, yaitu kalau kita melihat pada statistik
pengundi muda. Kita ada lebih kurang 1,7 juta pengundi yang ada di Sabah, dan mengikut statistik daripada SPR, hampir 60% daripadanya adalah pengundi muda, dan ada di setengah tempat sehingga 70%. Yaitu pengundi muda itu maksudnya adalah pengundi di bawah 40 tahun. Di dalam konteks Sulaman ini juga ia tidak terkecuali. Maksudnya kita ada ramai pengundi muda di sini yang boleh menjadi salah satu daripada segmen pengundi yang wajib untuk kita tangkap dan dekati mereka. Dalam konteks Sulaman dan tempo berkempen daripada 15 hari bulan ini, Dokter, apa yang telah kita lakukan untuk menangkap kepercayaan daripada pengundi-pengundi muda di Sulaman? Di Sulaman ni, pengundi muda, komposisi pengundi muda adalah lebih kurang 56%. Okey. Sangat tinggi Adalah sebetulnya. tinggi lah, kan? Dan orang muda ini sebenarnya adalah golongan yang kebanyakannya golongan yang setengah diorang ada kesedaran politik, tetapi masih ramai yang belum mempunyai kesedaran politik. Okey. Bagi saya, untuk kita mendekati orang muda ini, kita perlu ada special approach untuk mereka, Okey. di mana approach kita adalah simple. Orang muda ada masalah mereka sendiri, dan hanya orang muda yang memahami masalah orang muda. Okey. Kan? Jadi saya lebih banyak di Sulaman ni, golongan muda banyak yang sebenarnya sedikit terpinggir. Okey. Mempunyai masalah-masalah kami yang tersendiri. Maksudnya, Dokter, kalau boleh di extend sedikit, Ya. maksudnya masalah apa yang Masalah ekonomi, Okey. masalah sosial, Okey. di mana saya nampak di Sulaman ini, di Tuaran ini, ramai orang muda yang mempunyai potensi yang tinggi, tetapi disebabkan oleh situasi-situasi tertentu, mereka tidak diberikan peluang yang sewajarnya untuk mereka terus maju dalam bidang mereka. Okey. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada Dr. Shannon yang mahu meluangkan masa di samping jadual yang sangat padat, dan beliau juga agak penat sebetulnya hari ini. Tapi kita tangkap juga beliau dalam masa lebih kurang 1 jam untuk sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih, Dokter. Terima kasih.